Lempung merupakan alat muzik tradisional yang berasal dari Minangkabau yang tergolong dalam keluarga gong yang berukuran kecil. Ia diperbuat daripada gangsa dan menggunakan teknik acuan. Cabaran yang saya hadapi dalam memartabatkan muzik tradisional dalam kalangan murid ialah saya sukar untuk menarik minat murid-murid di sekolah kami. Hal ini dikatakan demikian kerana Cak Lempung merupakan peralatan muzik tradisional yang lama dan telah lapuk dari zaman. Tambahan pula, generasi pada masa kini lebih terdedah dengan alat muzik yang moden dan canggih berbanding dengan Cak Lempung. Cabaran yang saya hadapi ketika menjalankan latihan Cak Lempung di sekolah ialah kesuntukan masa untuk berlatih. Hal ini kerana kami merupakan sekolah berasrama penuh yang perlu bijak membahagikan masa untuk berlatih Cak Lempung, untuk akademik dan untuk kehidupan kami di asrama. Tambahan lagi, kami juga telah mengalami isu teknikal yang berlaku secara tiba-tiba, iaitu gendang yang telah koyak malam sebelum bertanding, kayu Cak Lempung yang telah patah dan gong yang telah pecah. Harapan saya kepada pasukan Cak Lempung iaitu Adira Nasyah pada masa akan datang ialah mereka dapat memenangi anugerah yang lebih tinggi seperti anugerah emas dalam pertandingan Cak Lempung HKSBP dan mereka dapat membuat persembahan yang lebih meluas kepada orang di luar sana. Harapan saya untuk memajukan pasukan Adira Nasyah ialah agar kami dapat memenangi anugerah yang lebih baik daripada sebelum ini dalam pertandingan yang akan datang. Selain itu, saya berharap agar pasukan kami dapat bermain dalam program di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tambahan lagi, saya selaku penyanyi Adira Nasyah berharap agar pasukan kami dapat memenangi anugerah penyanyi terbaik dalam HKSBP Cak Lempung yang akan datang. Pada masa akan datang, saya berharap pasukan Adira Nasyah dapat pergi lebih jauh lagi dan dapat membanggakan nama Syapakai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berharap agar kumpulan Cak Lempung Syapakai mendapat pergi ke tempat yang lebih tinggi dan akan terkenal pada suatu masa akan datang. Bye! Pemain Cak Lempung akan menjalani latihan yang agak berat sebelum pertandingan. Inilah Cak Lempung.